Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak tunjuk satu puzzle yang saya baru je dapat daripada Moyu. Selalunya kita dapat Rubik 3x3 Smart Cube je, tapi kali ni kita dapat Smart Maple Leaf Cube. Yang ini yang pertama sekali Moyu saja yang ada Smart Maple Leaf Cube ni. Jadi tanpa buang masa, jom kita buka dulu Rubik ni. Saya sendiri pun tak pernah main lagi Smart Maple Leaf Cube ni. 1, 2, 3. Wow. Kenapa dia dah scramble? Saya tak pernah dapat Rubik yang datang dekat saya lepas tu dah scramble macam ni. So kita akan tengok dulu apa dia bagi kat dalam ni. Nampak macam ada banyak benda. Accessories dia. Wow, nampak macam menarik ya. Mungkin ni charging station dia kot. Wow, comel ya. Ini memang sangat-sangat comel Kalau korang boleh nampak macam ni, memang sangat-sangat cantik. Ada nampak ada 4 pin dekat situ. Kat sini juga dia ada tunjuk ni adalah Type C Ni adalah Type C. Dan dekat bawah ni kita boleh nampak juga kat sini DC 5V 1A. So dia hanya menggunakan 1A saja untuk charging. Seterusnya dia ada bagi ni juga set dia punya tensioning system dan juga spring ni. Dan ni dia punya adjustment system. So korang boleh main secara laju lah, macam profesional. So ini ada bagi tensioning tools. Ni macam biasa Moyu punya tensioning tools lah. Smart Maple Leaf Cube. Kalau full charge dia boleh tahan dalam 30 jam. Not bad Full charge boleh tahan 30 jam. Kalau korang pakai iPhone pun boleh, Android pun boleh, tak ada masalah. Kalau tengok kat sini, nak charge dia kan kena buka tau dalam ni. Sebab dia kena cocok dekat core tu. Kalau JL3 ada lubang, korang letak terus charge dekat casing tu. Yang ni korang macam kena buka. Dan ini dia beritahu pula macam mana korang nak pasang balik. Alright, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan tengok kat sini pula. Inilah dia punya, inilah puzzle dia Smart Maple Cube. So ini Rubik dia. Rubik dia macam UV coating Wow. So far saya boleh nampak dah ada lampu kat dalam ni. Sebelum saya cuba untuk charge dia, saya nak cuba dulu app yang kita akan guna macam biasa dia WCU Cube. Okay, so WCU Cube ni memang kita pakai app ni lah untuk semua Moyu punya puzzle. Okay, so kat sini dia dah tunjuk 2x2 ke 3x3 ke apa. Oh, ada maple lah. Wow. So saya boleh tekan confirm. Dia dah tahu. Okay, maple. Dan kemudian saya tekan bluetooth. Saya tekan connect. Boleh connect tak? Macam, wow. Ada gyro juga. Mantap lah. Memang betul-betul macam pro punya. Okay, kita try. Start. Oh, okay. So macam ni. Oh, dia ada scramble dia. Scramble dia pun tak panjang lah. So alright, so kita tengok dulu macam nak buat. Mula-mula sekali kita hanya perlu buat muka pertama, lepas tu buat muka kedua, lepas tu buat berapa saat? Wow, 5 saat soft pertama. Menarik tak? Sebab saya tak pernah rasa Rubik yang macam ni Maple Cube tapi ada dia ni. Cuma saya masih tak biasa dengan scramble dia lah. Kita try buat lagi soft, lepas tu kita akan tengok macam mana cara nak charge dia guys. 1, 2, 3. Then like this. Then Allah, terlepas 5.65. Wah, itu rekod baru Okay, korang rasa kalau korang berapa laju boleh selesaikan? Memang mantap. Nampak so far memang menarik. Dan kalau korang nak tahu, dia punya hujung ni boleh buka tau. Bismillah, saya tekan. Betul ke ni boleh buka? Oh, betul. Okay, wow, cantik je dalam dia. Korang tengok, wow, kat sini korang boleh adjust dia punya tensioning. Lepas tu boleh nampak magnet yang dia ada guna. Mari kita tengok dulu macam mana cara saya boleh. Alright, so dah terbuka So pastikan, saya rasa lebih kurang macam 3x3 dia punya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dulu. Alright, lepas korang dah buka benda ni, korang boleh tarik dia punya ni keluar. Dan lepas korang dah tarik benda alah ni, wah, benda ni masih sangat berminyak. Korang tengok dia punya magnet kat bawah ni, dah level-level gun punya cube lah. Lepas tu kita akan buka satu persatu. So ini dia punya asas dia. Okay, saya tunjuk kat korang nampak tak tu? Nampak tak? Ini dia punya pogo pin tu, dia akan cocok kat sini. Ada 4 tu. Boleh tak kalau saya cocok je direct kat sini? Oh, boleh. Boleh. So korang boleh charge macam ni kalau korang tak nak buka dia. Korang tak boleh guna random charger. Korang tengok bila saya guna yang rendah USB-A biasanya dia rendah sikit daripada USB-C. Sekarang baru korang boleh nampak dia ada lampu kat sini. So ini maksudnya dia dah connect lah. So korang tak boleh main random je pakai charger yang power tinggi tau. Kena pakai charger yang rendah-rendah je.
baru boleh charge. Pasang dulu, kemudian saya cocok kat sini. Bila korang charging, korang boleh nampak dekat sini lampu ni akan menyala. Macam ni dia beritahu kalau green light flash maksudnya dia tengah charging. Lepas tu kalau dia fully charge, dia akan sentiasa on saja warna hijau tu, dan kalau tak charge dia akan warna merah. So saya akan cabut dulu charger ni. Okay, sekarang kita dah tahu dah macam nak charge dia dan apa yang dia perlukan. So saya akan simpan dulu charger ni. Apapun, ini adalah satu rupiah yang sangat-sangat comel bagi saya daripada Moyu, dengan charging station dia yang sangat cute, besar, macam tengoklah macam tu, macam bunga pun ada kan. So itu saja untuk video kali ni guys. So jumpa korang di video seterusnya.